nak suruh kat mana ni? Biar Medina cari kakak kat sini je. Macam senang sangat je suruh kat sini. Little home. Satu soalan je lagi. Penjodoh bilangan bagi rantai ialah utas. Alhamdulillah, dah siap kerja Afra. Nak tengok Medina lah, apa dia buat agaknya? Nah, makanan untuk bebe. Sedap tak? Nak lagi ke? Medina nak masak apa ya? Kan best kalau kakak boleh main sekali. Adik tengah buat apa tu? Adik tengah main piknik-piknik dengan Be. Kakak dah habis belajar ke? Iya, dah siap dah. Apa kata kita main, nak tak? Kita main sorok-sorok, jom. Medina kira dulu boleh? Afra sorok. Medina kira sampai 10 ya. 1, 2. Nak sorok kat mana ni? Cuba belakang kerusi lah. Ish, alahai, badan Afra tak muat. Sempit pula, kena sorok tempat lain ni. Kat mana lagi ya nak sorok? Tepi kabinet ni mungkin boleh. Ish, alah, tak boleh jugalah. Bawah meja je lah. 10. Medina datang ni. Kat mana kakak agaknya? Belakang kerusi kot. Tak adalah bebek. Tak apalah, Be, duduk sini kejap. Biar Medina cari kakak. Mungkin di bilik Dobby. Kakak kat sini ya. Tak ada juga. Kat mana kakak sorok ya? Kakak kat sini ya. Atau kat sini? Adik dah nampak. Kakak dekat bawah meja. Kakak, keluarlah. Adik dah berjaya jumpa kakak. Baiklah, sekarang Afra pula akan cari Medina. 1, 2. Jom bebe, sekarang giliran kita sorok. Nak sorok kat mana ya? Dalam almari baju lah. Macam senang sangat je sorok kat sini. Medina nak sorok kat tempat lain lah. 10. Okey, Afra cari. Medina kat sini kot. Tak ada. Medina tak ada dalam bilik ni. Kita cari dalam tandas pula. Medina ada dalam ni kan? Medina. Afra tahu. Bebe. Medina kat mana ni? Kenapa ni, Afra? Kami main sorok-sorok, Mama. Dari tadi Afra cari Medina. Kalau macam tu, jom kita cari Medina sama-sama. Medina ada kat sini ke? Medina dekat mana ya? Macam ada bunyi sesuatu lah. Lah, Medina kat sini rupanya tertidur. Mama, kakak. Maaflah, Medina tertidur belakang sofa. Rasa macam ngantuk sangat tadi. Maaf buat Mama dan kakak risau. Tak apa, Medina. Jangan lupa klik like dan follow channel kami. Akan ada lebih banyak video menarik.